Assalamualaikum. Hai geng, hari ni aku pick up customer ku daripada Berjaya Resort. Tu dia orang dah keluar pun. Uncle ni dah excited sangat nak pergi snorkeling tu. Welcome to Ini kapten kita, nama dia Mat Zaid. Alamak, phone aku masuk dalam lubang hidung dia lah. Aku panggil dia orang suruh cepat masuk dalam bot. Aku tak sabar nak bagi dia orang biar berpenat-penatan. Tapi aku tak ikut dia orang pun. Aku ikut bot lagi satu. Okey geng, aku dah lepaskan grup lagi satu untuk pergi snorkeling. Sekarang giliran aku bawa abang angkat aku daripada Kazakhstan pula. Okey, ini abang angkat aku dengan bini dan anak dia. Jadi abang angkat aku sebab baru tadi aku angkat dia masuk bot. Sekarang aku jadi kapten untuk bot ni ya. Kapten hilang sebab dia sibuk nak jadi content creator. Tapi tak lama pun sebab aku ambil balik job aku. Jangan berani-berani nak rampas job aku ya. Cuaca hari ini sangat cantik. Diorang tengah set up untuk snorkeling tu. Aku layan dulu pemandangan. Inilah bot daripada resort yang viral tu. Merman pun ada tu angkat tangan tu. Aku layan dulu turun jinakkan air. Bukan air je yang jinak, ikan you pun jinak sekali. Ikan you jinak, aku jadi kurang enak. Dia ajak aku main-main tapi aku tak nak pun. Hari ni mood aku lain sikit. Aku nak layan view je. Aku malas nak layan ikan you. Korang tengoklah betapa jenihnya air kat sini. Korang rasa patut ke aku beritahu korang kat mana tempat ni? Memang patut pun, aku perlu beritahu korang. Inilah Coral Island. Korang wajib datang sini tau. Kami perlu gerak sebab kami nak berak. Tengok ni anak saudara angkat aku terjun. Bila dia dah terjun tak boleh jadi. Aku pun kena terjun juga. Jom aku bawa korang teroka apa yang ada dalam lautan. Keindahan ciptaan Tuhan yang ada dekat bumi Pulau Tioman ni tak dapat ditandingi tau. Walaupun aku sering terokai, tapi dia tetap terpahat di hati. Dalam hati ini ada nama seorang insan yang aku rindu. Dalam diri ini ada sayangmu. Sayangnya dirimu tidak mengerti. Dalam senyum ni ada tangisan. Tangisan seorang insan terluka. Dalam jiwa ini ada pilunya. Pilu yang membuat aku menangis. Tak, sekarang ni aku menyelam kan. Dah kenapa aku nak menangis? Korang tengok ni, aku nampak bulu jubur. Salah, kat tempat aku panggil bulu mata. Tapi benda tu landak laut dan ini penyu laut. Maafkan aku geng. Sebelum balik aku jumpa kawan aku. Nama dia Nemo. Okey Nemo, aku balik dulu ya. Kenapa dia orang tinggal bertiga? Lah, abang angkat aku jadi kapten rupanya. Okey geng, kami gerak balik dulu ya. Jumpa lagi nanti. Bye.